Hello guys, kali ini saya akan berais untuk part kedua ya guys. Okey, tajuknya ialah di luar jangkaan. Okey. Okey, kat bawah bahasa Melayu. Seterusnya, buku ini menceritakan tentang pakcik kantin yang apa ni? Tanam lobak. Daun nampak besar, lobaknya sebenarnya kecil. Kamu tengok ni parah lah pengajaran. Ekspektasi tidak sama dengan kenyataan. Okey, dah siap. 10 markah. Okey, itu saja guys untuk part 2 ini. Bye.